kita nak buat strawberry celup coklat. Ni. Coklat masak. Buat sikit je, tak payah banyak. Anak buah saya ingat kan ramai ada, rupanya ada 2 orang aja. Ni kita cairkan coklat ni. Dalam sukatan dia kalau 1 cawan coklat, setengah cawan susu cair. Ni agak-agak je ni. Ya, letak susu sikit. Sebab adik pernah buat Nanti kita tengok jadi tak. Masuk dalam microwave je. Double boiler tak kuasa lah nak buat double boiler. Dalam 30 saat. Lebih kurang saja. Janganlah lama sangat. 1 minit lama tau. Boleh ke 1 minit? Tengoklah macam mana. Kalau dia dah cair ke? Kena tak butter je ke? Tak payah. Ni coklat masak. Kau dah biasa buat. Kan? Okey. Ni dah 30 saat. Ni kita biarkan dia. Biarkan dia cair. Kita kena kacau sikit. Dan coklat ni kalau kita nak kasih dia tak berketul, kita jangan kacau dia kuat-kuat sangat. Kita perlahan je. Kok dia macam ni je. Tengok tu. Nampak tak Kim? King ni. Center. Kalau bottom gigil lah tu. Pangah cepatlah Pangah, penat Umai pegang kamera ni. Mana dia? Ha? Apa dia? Pegang kamera lagi. Tu lah tu. Kenalah besarkan tangan dia. Okey. See? Dia tak berketul. Dia jangan terlampau lama sangat dalam microwave. So dia kena dalam 30 saat. Tengok jugalah dia kuantiti dia. Letak perlahan-lahan 30 saat. Lepas tu tak cair lagi, tambah lagi 5 saat, 15 saat. Tengok. Tu. Dah siap. Nimok cepat. Cepat Kim. Pak Ngah rasa dulu kau orang lambat. Nimok Pak Ngah dah siap. Mari kita. Pak Ngah nak yang ni merah berkilat-kilat ni. Tengok Kim. Celup melekat. Dek. Bagilah anak buah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Asal betul cikgu api. Cepat nimok. Ya Allah, sedapnya dek. Dalam lagi, dalam. Cikgu api makan semua sedap. Tak apalah kita ambil yang berong-berong ni lah, strawberry. Mesti tak ada orang yang nak strawberry berong-berong. Sila makan je. Pak Ngah dah buat kan. Bye. Ni saya beli RM28 2 kilo. Nyonya tu kata, saya tak tipu punya bekas bawah punya leper. Tak ada bukit-bukit punya, dia kata. So kita percayalah, belilah. Nak buat pavlova, tak tahu jadi ke tak. Rasa ni habis dulu sebelum pavlova siap.